Suara Boost, welcome to Hauso. Suara Boost, welcome to Hauso. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku dah keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang. Yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk. Link aku ada sediakan dekat bawah. Jemput masuk ramai-ramai ya. So, first ni aku nak tunjuk alang-alang nak review Raw ni kan. Ni aku sajikan belt legenda untuk brand Raw, iaitu World Heavyweight Champion yang versi pertama sekali. Ni dia, ataupun digelar Big Gold Belt. So yang mana-mana nak beli, nak letak dekat almari korang, boleh DM Hauso di TikTok, ataupun boleh pergi cuci mata dekat kedai Gusti. Dekat Facebook. Korang boleh cuci mata, lepas tu DM dia cakap daripada video Hauso. Confirm dapat promo punya. Jom, tanpa kita nak melengah-lengahkan masa, aku letak dua title kat tepi, nanti bahu sakit. Mari kita review Raw semalam. Opening Raw, kita dapat tengok The New Star. Aku boleh cakap The New Star lah untuk brand Raw ni, iaitu Obafemi memulakan gerak langkahnya masuk ke dalam ring. Lepas tu London punya crowd pun, what a crowd lah kan. Memang memang candi Borobudur, memang mantap kan. Kemudiannya dia bagi tahulah yang dia akan mencabar. Dia tanya dengan crowd, siapakah yang aku patut cabar? Adakah aku akan patut cabar untuk WWE Undisputed? Semua macam krik-krik je. Tapi bila dia cakap dia nak mencabar World Heavyweight Champion, semua orang bersorak. Dan dia kata standby lah Roman Reigns, and then berkumandang lagu Jey Uso. London pun sukalah kalau aku ada kat sana lagu Jey Uso bermain, memang aku akan beryit-yit jugalah kan. Semua yit-yut, Jey pun turun. Lepas tu orang-orang London minta sekali lagi. Okey, Jey Uso minta. Mula Oba dah sound lah, dia kata kau buat sekali lagi aku hentak kau. Betul, Jey buat sekali lagi. Dengan anjing-anjingnya si Obafemi tu tak dikiranya. So lepas tu Jey Uso memberi amaran keras dekat Obafemi, yang di mana dia kata dia akan menjadi king of the ring untuk tahun ini, dan dia akan menembak si Obafemi. Obafemi cakap, okey, pastikan yang kau tembak tu jangan terlepas. Kalau terlepas, I'm and destroy you. Dia kata engkau bukan dalam list dia untuk berlawan. Dia katakan dia nak jumpa dengan Roman kan. Kira macam Jey Uso ni macam kalau antara someone, bukan dia kot aku nak lawan. So celah-celah gigi Oba sahaja. So segmen tu berakhir dengan kata-kata pedas daripada Oba ke Jey Uso. Jey Uso nampak macam terkumat kamet member, baru dah ada akai. Lepas tu di backstage kita dapat tengok yang LA Knight menganjing-anjing Adam Pearce. Adam Pearce tengah call orang, dia kata Roman lah tu. Tak Roman, Fatu lah tu. Budak-budak bloodline lah tu. Adam Pearce pun marah-marah. Jimmy datang. Jimmy kata, asal kau tak puas hati? Oi, LA Knight pun menyirap lah. Dia kata, oi, minggu lepas tiba-tiba si Jared Fatu tu cekik-cekik aku, apa hal? Dah bergaduh mulut. Adam Pearce cakap, macam ni lah, senang cerita. Kau nak bergaduh-bergaduh kan? LA Knight, Jimmy Uso malam ni dekat London. London The Raw dengan London nak gabung jadi London. So dekat London official match diorang. Tapi di hujung-hujung sikit, itu nanti kita sembang. Lepas tu kita ada first title match di Raw pagi tadi, iaitu Lyra Valkyria Belair versus Brie Mood dan juga Paige untuk WWE Women Tag Team Champion. So match okey saja berlangsung, tapi sebelum match tu Brie Bella dan juga Paige dah masuk, and then Lyra dengan Belair kat belakang. Siapa nama Jackie Raymond tak silap aku, ada interview Lyra dan juga Belair. Dia kata ini adalah last opportunity, confirm diorang akan menang, dan aku tengok pun aku mengharapkan diorang akan menang. Aku nak sangat Brie Bella dengan Paige tu dethrone title dia lah kan. Dah lama sangat pegang kan, dah dekat 3 bulan kan. And then match pun berlangsung best, pacing okey-okey sahaja. End up ujung-hujung kita dapat tengok yang Lyra Valkyria membuat Fisherman Buster 2 kali. Sekali lah, yang second dia nak buat tu Paige terus buat dia punya rampage, terus pin, kalahlah Lyra Valkyria.
Si Bayley kat bawah dah tak boleh nak buat apa dah. Dan kemudiannya Bayley dan juga Brie dan juga Paige retain title tu. Kemudiannya kita dapat tengok momen Bayley dan juga Lyra Valkyria atas ring. So aku ingatkan macam segmen-segmen biasa je lah kan, nak macam peluk-peluk cakap okay tak apa, kita boleh cuba lagi. Dan kemudiannya tiba-tiba yang tak disangka-sangka Lyra Valkyria terus menyerang Bayley. Itu aku tak sangka lah. So officially Lyra Valkyria akan turn heel. Dan aku tak sabar nak tengok run heel untuk Lyra Valkyria ni. Sebab aku tengok dia tahun lepas pun sampai sekarang dia bawa watak face okay. Ni aku nak tengok dia bawa watak heel pula. So orang lain dah boo dia. Lepas tu Jackie Raymond nak interview dekat belakang, dia terus tolak, kata aku tak nak di interview sekarang ni dengan Lyra Valkyria, muka dah berpeluh-peluh tu kan. So aku tak sabar nak tengok Lyra Valkyria punya heel punya turn ni. Lepas tu kita ada segmen Chad Gable naik ke atas ring dan juga lagu barunya. Entahlah, aku tak tahu suka ke tak suka, tapi aku suka rentak dia. Dan mungkinlah one day kalau Chad Gable ini dipush, aku rasa lagu tu akan menjadi fenomena juga. So Chad Gable naik dan dia kata dia meneruskanlah cita-cita dia untuk meminta maaf dekat sesiapa sahaja yang dia pernah membuat silap sebelum-sebelum ni. So untuk geng luchador dah settle lah, kira settle lah kan, lansam lah. So tibalah masanya untuk dia meminta maaf dengan stable dia yang lama, iaitu Alpha Academy. Alright, lepas tu dia panggil lah Otis, Tozawa dan juga Maxine Dupri, dan diorang pun datang. So Chad Gable pun bagi tahulah dia meluahkan perasaan dia. Sebab kalau kau nak tahu, yang belum tahulah, yang dah tahu tak apalah. Yang belum tahu, dulu Chad Gable menjadi pemimpin, leader untuk Alpha Academy ni. Dulu kira Otis, Tozawa dengan Maxine Dupri ni kira macam budak-budak baru lah. Dengar cakap Chad Gable ni. So dulu zaman-zaman tahun 2020, 2021 macam tu ditubuhkan. Lepas tu kira diorang ni banyak bermain dekat backstage saja. Belajar dalam gym lah. Lepas tu Chad Gable ajar pergerakan lah. So dia macam momen-momen kelakar lah untuk Alpha Academy ni punya segmen. So di hujung-hujung tu kita dapat tengok yang Chad Gable ini dia ada keinginan dia sendiri, dia nak mendapatkan Intercontinental Champion itu. Dan disebabkan itu dia bukan betrayal, dia macam pendirian dia, aku nak bergerak lah, aku tak boleh dengan Alpha Academy ni kan, macam bodoh-bodoh alang je. So dia membetrayal lah Alpha Academy ni. Dan dulu Otis dengan Chad Gable pun merupakan satu tag team yang sangat-sangat solid. Tak silap aku, dia dah pernah mendapat tag team champion sekali kan. So dia dari betrayal, and then tahun 2024 dia buat team yang serius yang diberi nama American Mad, yang dianggotai oleh Creed Brothers, si Brutus dengan Julius dan juga Ivy Nile. So tapi sekarang ni pun dah hilang dah semua sebab Chad Gable dah bergerak solo. So disebabkan orang kata silap dia dulu kepada Alpha Academy, dia nak minta maaf. So dia nak salam dah Otis, dia dah luar perasaan, dia nak salam Otis. Otis pun macam nak salam lah, tapi Maxine Dupri menghalang. Dia kata aku tak percaya kau berubah, apa yang kau cakap ni macam tipu sahaja. So Maxine Dupri belah macam tu. Dan juga Otis dengan Tozawa tak ada nak buat apa lah kan. So dia kena cover Maxine Dupri lah kan. So dia pun belah lah. So nampak macam aku sekarang ni dah invest dengan storyline Chad Gable ni. Aku sangat-sangat sekarang ni Chad Gable ni memang aku nak tengok storyline dia. Sebab sekarang dia dari dulu memang mengimpikan Intercontinental, sebab tu dia turn heel. So sekarang ni dah turn heel, turn face, belum dapat apa-apa lagi, orang kata single title. So aku mengharapkan lah supaya mungkin dekat SummerSlam nanti dia dapat moment Intercontinental Championnya. So aku tak sabar kalau dia dapat. So kalau dia dapat tu memang aku rasa aku akan menjerit kot. So Chad Gable, let's go. Aku fan kau sekarang. So lepas tu kita dapat tengok Paige versus Eden Page versus Dragon Lee. What a match, what a performance. Dragon Lee memang luchador ni memang top notch. Dia punya pergerakan kan. And ada beberapa move yang aku suka gila bila Dragon Lee buat. And then dia punya suicide dive buat dekat Eden Page tu pun sampai penonton bersorak, this is awesome, this is awesome. This is awesome tu tak lengkang daripada mulut
orang kata crowd dekat London ni untuk match ni. Tapi end up walaupun match ini didominan oleh Dragon Lee, hujung-hujung tu bukan tersilap langkah. Adam Page main kotor lah. Dia buat low blow tapi guna kepala kan. Dekat celah kangkang si Dragon Lee tu dia terus pump sekali dekat dia punya lato-lato. Apa lagi, dia terus buat dia punya finisher, terus spin, settle, kalah lah Dragon Lee. Tapi kita dapat tengok dah Adam Page tu lunyai ke dengan Dragon Lee. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. So lepas tu kita ada segmen Io Sky dan juga Liv Morgan. Kita dapat tengok Jackie Raymond menginterview Liv Morgan. Io Sky dulu. Dan kemudiannya Liv Morgan keluar. Liv Morgan kata dia akan menang untuk Queen of the Ring ini, dan dia akan mencabar kawan baik kau tu, aku akan kalahkan si Mami Rhea Ripley. Io Sky pun terus cakap Japan, kurang kicang ni orang Naruto Sasuke semua dah bergaduh lah diorang, ikut diorang lah kan. So tapi ada orang mempromosi match diorang lah untuk Night of Champion Ahad ini. Lepas tu kita ada segmen The Usos dan juga Jacob Fatu, yang di mana Jay dengan Jimmy, Jay lah khususnya, dia marah dekat Jacob. Dia kata, kenapa kau pergi kat SmackDown, kenapa kau nak panggil Solo Sikoa tu? Lepas tu Jacob cakap, ni arahan Roman yang suruh panggil dia. Lepas tu dia kata, kau ingat dia Solo Sikoa tu nak join balik ke kan? Bloodline ni. Jacob kata dia dapat mesej daripada Solo Sikoa, tapi tak tahulah mesej siapa kan. So teruslah berlangsung match di antara LA Knight versus Jimmy Uso. So match ni aku suka gila performance daripada LA Knight, walaupun dia banyak botch sebelum-sebelum ni, tapi untuk match ini sangat-sangat ini macam. Dan tengah-tengah sedap match tu, kita dapat tengok tiba-tiba muncul Solo Sikoa. Solo Sikoa pergi belakang. Aku ingatkan dia dah nak join The Bloodline balik lah kan. So tentu Jimmy dekat tepi hujung tu, dia nak lompat dekat LA Knight. LA Knight pun macam apa ni kan. LA Knight pun memang anti Bloodline ni. Tengok pula Solo Sikoa datang, and then Solo Sikoa naik tepi tu, dia macam senyum-senyum kat Jimmy. Dia terus kasih someone spike kat Jimmy. Amaran keras. Sebab kalau korang perasan dekat SmackDown minggu lepas, Solo Sikoa dah beri amaran dekat Jacob Fatu. Dia kata, engkau datang sini menghuru-harakan aku punya faction ni, MFT ni. Sampai sekarang ni MFT pun aku tak tahu hal tuju dia ke mana. Dan Tala Tonga dengan Tama Tonga pun dah tak hormat Solo Sikoa ni. Dia kata, aku akan datang kat brand, jangan sampai aku datang kat brand kau, aku akan buat huru-hara pula dengan family kau. So ini dia, peperangan sudah dimulai. So bila je Jimmy kena someone spike, dia pun jatuh ke bawah. Apalagi tentu LA Knight macam, apa aku nampak ni, betul ke Solo Sikoa ni betrayal family dia sendiri? Apalagi dia terus buat BFT, pin, settle. Sambil menang tu, lagu berkumandang LA Knight, dia pandang Solo Sikoa. Betul ke apa yang si Solo Sikoa ni buat? Betul tak betul, lega tak lega ni kan? Takut benda besar akan datang dekat Solo Sikoa ni. Tapi okey, kita dapat tengok Solo Sikoa ni macam nak turn ke babyface. Tapi aku tak tahulah, macam tak kena pula babyface. Tapi dia punya jalan cerita dah punya karakternya sekarang ni dah macam nampak face lah. Sebab kita tahu Bloodline ni dah nampak macam heel kan. Minggu lepas pun dia pergi bantai si siapa pelakon komedi tu, aku dah lupa nama dia. Eric ke apa tak namanya. Lepas tu kita ada segmen Danhausen dan juga Dominic and JD. Dominic pergi jumpa Danhausen. Dia kata, mana duit yang Liv Morgan bagi minggu lepas kat 100,000 tu? Dia kata dia dah beli barang-barang ni apa semua. Lepas jadi McDonald marah. Dia kata, kau spend 100,000 untuk benda-benda ni, apa? And then Danhausen cakap, you are cursed. Lepas tu jadi kata, aku kebal dengan curse. Dia pegang tepi tu kena current. So lepas pada kena current tu, aku suka gila sambungan storyline lepas jadi kena current tu. Tu nanti kita sambung kejap lagi. Tu kelakar gila. Lepas tu kita ada segmen Belair nak diinterview, tapi Belair pun tak nak memberi apa kata-kata, tak terluar lah kata-kata. Dia terkejut dengan Lyra Valkyria berubah turn heel macam tu. And then ada segmen The Judgment Day. Okay, segmen Judgment Day ni dia ada something yang best.
bila je mula-mula segmen ni Raquel dan juga Roxanne Perez, lepas tu datang si Dominic dengan si JD McDonough. JD McDonough macam betul tak betul, dia kata hai, saya JD McDonough. Dia bagi salam Raquel kan. Betul Raquel cakap, aku dah kenapa ni? Dia kena bawa pergi hospital jumpa doktor. And then Liv Morgan datang. Dia kata, kau tengok, kau nampak tak tadi apa yang Liv Morgan buat dekat aku? Apa yang Io Sky buat dekat aku? Lepas tu dia marah. Kata tak apa. Nanti ada kira macam arrange kan apa yang patut ahli judgement dia tu buat lah. Dia kata okay Raquel, tak apa, aku akan menang double champion lawan dengan Mami. Raquel, engkau boleh lawan dengan Soroka untuk Intercontinental. Lepas tu kata okay Dominic, awak pun kena dengan Penta nanti untuk menangkan title. Untuk JD kita kena pergi bawa hospital dulu. Lepas tu semua dah macam lepas tu Roxanne Perez macam habis tu saya lepas tu jadi dia macam desak-desak dia orang, cepatlah aku nak pergi medical ni, aku dah tak tahan ni. Tu gerak. So nampak yang Judgment Day ni macam nak mempulaukan Roxanne Perez ni sebab dia budak baru kan. Aku rasa mungkin lah Queen of the Ring nanti Io Sky menang dan Io Sky akan cabar Mami. Takkan dia akan cabar Liv Morgan balik kan. So repeatable punya storyline repeatable punya match aku dah tak best. Aku rasa nanti SummerSlam Roxanne Perez akan cabar Liv Morgan. Itu sangat-sangat menarik. Kalau dia buat storyline macam tu, aku tak sabar nak tengok. So lepas tu kita ada segmen Chad Gable dengan Adam Pearce dekat belakang backstage, yang di mana dia nak set up match dengan Penta untuk Intercontinental. Lepas tu lalu pula si Dominic dengan si JD McDonough dengan Liv Morgan sambung lagi. Member dah terketar-ketar tu kena-karen. Dominic cakap, kenapa pula nak set dengan Penta kan? Kau nak lawan Intercontinental kena cabar aku dulu, dia kata kan. Kau pun dah minta maaf dengan orang, kenapa kau tak minta maaf dengan aku? Kau dah minta maaf dengan luchador lain, kenapa aku king of luchador kau, kenapa kau tak minta maaf? Chad Gable pun macam, apa aku minta maaf dengan kau pula? Aku bukan ada buat salah apa dengan kau. Aku buat salah dengan bapak kau je pun. Kecoh-kecoh je. Lepas tu Adam Pearce macam, okay kalau macam tu Dominic lawan dengan si Chad Gable minggu depan. Dominic kata tak boleh, dia bukan saing-saing aku. JD McDonough akan lawan dengan Chad Gable minggu depan. Chad Gable okay, yang si JD McDonough tu masih berkata-kata dia okay je, dia salam je Adam Pearce. Dia kira setuju lah tu. Lepas tu Adam Pearce kata dah bawa lah dia pergi medical kan. Dah tak betul pula tengok JD McDonough ni. So dah confirm lah minggu depan akan ada match di antara Chad Gable versus JD McDonough. So aku tak sabar nak tengok match diorang. So lepas tu kita ada match kira main event lah, iaitu Street Profit versus The Vision yang diwakili oleh Bron Breakker menggantikan si Logan Paul yang injured kat tangan. So match ini untuk WWE World WWE World Tag Team Champion. WWE ke World Tag Team? Okay. World Tag Team Champion lah. So aku tak mengharapkan ada The Street Profit menang, tapi itulah match ni best gila. Pacing laju gila daripada awal sampai akhir. Orang kata tenaga-tenaga muda kan, dengan Montez Ford lagi, Angelo Downskin lagi, Austin Theory darah muda, Bron Breakker lagi. Apa tu dikacau pula dengan Logan Paul. Walaupun Logan Paul dah kena halau dengan referee, hujung-hujung tu dia datang, dia nak bagi tu knuckle penumbuk besi tu. And then tiba-tiba terdengar lagu Say His Name and Disappear. Datang Joe Henry yang setelah lama beberapa minggu tak nampak muka dia datang terus keluar kejar si Logan Paul. Lari Logan Paul mencicit. Lepas tu Austin Theory baru nak ambil benda tu, lagu Burn It Down berkumandang. Sebab sebelum tu tengah match tu orang dah can-can lah, we want Seth, we want Rollins, we want Rollins. Lepas tu macam orang macam tak layan kan. Aku pun macam tak mungkin kot Rollins akan muncul dekat Raw hari ni, sebab dia dah ada video package kena interview dengan Corey Graves kan. So dia keluar Bron Breakker dah hilang fokus lah kan. Dia memang nak serang Seth Rollins je. Lepas sekali Seth Rollins keluar pada belakang, dia tarik penumbuk besi tu daripada Austin Theory, dia bantai sekali. Lepas tu si Bron Breakker pun dah perasan, dia kejar member naik tangga, dia pun kejar. Dah tokotang ganting lah Austin Theory seorang-seorang kat atas gelanggang. Peluang untuk Street Profit, Angelo Downskin buat dia punya powerbomb. And then Montez Ford dia punya frog splash pun dah macam trampolin badan dia, dah Jebon Evans lah. Dia buat frog splash sekali, ketepong, pin, settle mat. The Street Profit new World Tag Team Champion. Wow. Hasil pertolongan daripada Seth Rollins.
So Raw semalam berakhir dengan Street Profit menjadi new World Tag Team Champion. Tetapi Raw tak berakhir dekat situ. Dekat Netflix dah settle, tetapi off camera. So kalau korang tengok, ada beberapa footage yang disebarkan di TikTok. So kalau korang tengok ni, belum tengok lagi video tu, korang tengok. Aku rasa dah viral lah. Seth Rollins tengah bercakap, dia kata Monday Night Rollins apa semua. Tiba-tiba Austin Theory dan juga Braun Breaker serang daripada belakang. Dan orang yang tolong Seth Rollins itu, out of nowhere, Oba Femi, Mat. Oba Femi keluar, orang bersorak lah, naik atas, turun bantai apa semua. Dan officially daripada Twitter, aku tengok Twitter daripada WWE, SmackDown akan ada match The Vision versus Seth Rollins dan juga Oba Femi. Wah, tapi tu lah, tak silap aku, SmackDown minggu ni dekat London. Lepas tu esok tu dah Riyadh Night of Champion. Macam mana sih? Dah lah, diorang 3 orang tu memang ada match kan. Rushing gila. So berakhirlah review Raw kita pada hari ini. So yang mana-mana apa pandangan korang tentang Raw semalam? Apa yang menarik, boleh komen dekat bawah. Boleh sharing is caring. Kalau ada beberapa segmen yang aku terlepas, korang boleh share je kat bawah. Kadang-kadang aku terlupa juga. Aku note kadang-kadang ada je segmen-segmen yang sekecil-sekecil ulat tu aku tak perasan. And then yang belum masuk grup Telegram aku, sila masuk. Dan insyaAllah kita akan watch along untuk Night of Champion nanti, pukul 1 pagi waktu Malaysia, Ahad pagi. InsyaAllah kalau diberi kesempatan, aku terjaga, kita layan lah Night of Champion sama-sama. Habis Night of Champion, kita boleh layan World Cup. Okay geng, kita jumpa lagi di next video review SmackDown Sabtu ni. So tapi aku akan keluar Ahad lah. Lepas tu untuk Night of Champion akan keluar hari Senin kan. Okay lah, kita jumpa review SmackDown hari Ahad nanti. 4 huruf, 1 perkataan. Yub. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.